Jangan, sama-sama. Cepat jalan. Okey, dapat keluar baris. Duduk bawah kemah, bye. Bye. Bye kumpulan. Bye kumpulan ni, kumpulan korang ni, detail korang ni. Boleh tak boleh? Boleh, Cik. Dua, baris. Dia orang ni jam. Itu kan. Check in. Putih. So hari ni kita ada TV3, ada Astro, ada RTM, ada berita harian ramai lah. So, yang penting tembak kena. Lepas ni dia interview. Tak apa. Anda dah ready belum adik? Setiap kedudukan 5 putih, tapi semua sama, semua junjung dekat sini. Kita tengok daripada sini sampai sini, dia akan junjung sini. Tak apa, dah ready. Anda boleh turun bendera adik. Mana? Kanan. Ready, penembak. Tengok ke depan. Tembak ready. Yang penting penjara depan dengan belakang tu. Detail ke tapak tembak, gerak. Letak kelopak. Butir, isi peluru. Ambil kedudukan bendera, terus masuk kelopak. Okey, ambil kedudukan. Kaki ke kiri. Okey, good. Angkat senjata. Senjata jangan melilau ke kanan ke kiri. Masuk dalam kelopak. Kelopak. Terbalik. Kelopak terbalik. Masuk tekuk kelopak. Okey, good. Lalu ke hadapan. Arah ke hadapan. Tengok. Sasaran kau. Tengok sasaran. Pejam mata yang pejam mata kiri kau tu. Kiri kau tu nombor 7. Kelopak jangan jejak kelopak. Kelopak jangan jejak. Ke sasaran masing-masing. Tembak masa sendiri. Pandang hadapan. Itu sama. Tembak. Ya apa? Senjata atas bahu, senjata. Senjata nombor 1. Selamat, Tuan. 2, selamat. 3, selamat. Bendera, di sini bendera. Jom okey. Mahani okey. Okey. Syazin, okey. Waiting, okey. Okey. Nervous ke? Tak apa, it's okey. Pengalaman Farisa, okey. Okey. Tivisa, okey. Durga, okey. 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 Panas ni. Puas sikit.
Pertama yang kedua. Tembak masa sendiri, pandang hadapan. Buka kelopak. Yang ni bersama. Jan. Bangun, angkat senjata. Bangun, angkat senjata. Untuk diperingkat, selamatkan senjata. Buka 2 kali sangkut, biar dalam kurung, siap lampu. Tangan luar pintu. Senjata nombor 8 dan lain-lain senjata selamat, Tuan. Lepaskan spring. Tutup yang belakang. Baring senjata. Gerak ke hadapan. Cabut kertas. Masuk belakang. Cabut kertas tu berat ni. Okey, tengok dulu. Kena tak? Aina. Ada. Berapa? Kau tak pegang kuat. Kena pegang kuat. Nanti pegang kuat betul-betul. Tak payah cabut. Tak pusing. Macam tu lah tengok. Pegang kuat. Yang tak kena je tak payah cabut. Dia kena satu Yang tak kena tak payah cabut. Kena cabut. Oh, baguslah. Kalau kat 100 meter dia kira point. Kalau dia jarak 25 tak kira point. Okey, jom. Kita nak tanya media. So, macam mana hari ni? Nervous. Nervous eh? Apa yang kita ni? Kita siapa producer macam mana? Nervous eh? Ya ke? Ni lain lah. Ni veteran. Dia alumni. Dia okey lah. Kita biasa-biasa je. Tak ada pengalaman lagi kan. Dia akan peluru dia akan ke atas. Sebab dia dekat peluru dia tak turun lagi. Nak tengok oh. So sekarang kita akan ke tempat Target. kawasan Target. target. Kita tengok berapa banyak kita boleh tembak ini. Okey. Dia bukan berapa banyak tembak. Kita nak tahu berapa kena. Tembak si 5 kali. Kena tak kena sebenarnya. Kalau 5 Dia 5 putih. Tak, kita bagi dalam 20 macam tu lah. Tapi takut masuk 30 lagi. Masih ada 10 yang sumbang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni media pula sesi media untuk menembak. Okey, kita tengok Saya. Abang yang You tak menembak ke? belakang. Belakang. Dia 8 orang saja. Yelah, you masuk dulu. Masuk dah. You second. Beda ya. Baris dia. Apa lagi? 5. 6, 7. Itu adalah nombor target termasuk ke belakang ni. So I think dah boleh masuk lah kita. Okey. Ke yang barisan hadapan saja. Ke kanan pusing. Kiri belok. Pusing. Kiri belok. Sini belakang. Cepat jalan. Cepat jalan. Nah. Cepat jalan. Masuk belakang masing-masing.
Menembak apa bang? Ready ya? Okay, ready ya? Okay, apa nak menembak ni? Bagi sikit. Saya takut. Okay. Bismillah. Okay. Semoga kena tuan. Semoga kena. Kalau tak kena saya balik dulu lah tuan. Okay. Ucapan menembak. InsyaAllah. InsyaAllah. Sasaran. Sasaran. Okay, Diana bagi tu sebelum menembak. Ucapan. Boleh ya? Boleh. Hope kena lah. Tak sab. Dulu. You tahu you bercakap dengan siapa? Orang yang sentiasa rasa dia kena tapi memang tak kena. Ya ke? Okay. Okay, Cik. Nampak rembas, Cik. Okay ya? Okey. Beres. Saya pasti kena satu. Satu. Kena semua je, tak nak satu. Paling-paling. Nak demo dekat junior-junior, dekat junior-junior kan. Tu tengok nanti. Satu pun tak kena. Semua salah spek. Spek ni salah sebab dia tengok dekat. Dia tak kuat. Salah ni. Pengasuh gagal lah. Pegang tak kuat depan. Dia tembak. Bila you tembak, dia macam tu. Jadi kena pegang kuat. Takut kena. Oh, salah senjata lah ni. Mata pun sama. Salah pegangan, salah pegangan. Kena bagi Pegangan, senjata, pengasuh semua salah. Tak kena salah. Bukan itu tu jalan yang ke atas tu. Banyak kata. Dia pergi ke sana, nombor 4 sana. Salah aim. Saya aim situ. Yeah! Ada. Dua je Dana. Mana lagi 3? Mana lagi 3 Dana? Ha? Mana lagi 3? Lagi 3? Orang kot. Kita bawah lagi. Okeylah dapat 2. Kalau kita nak kena ke orang sekali je, tak payah banyak-banyak. Okeylah tu. Okeylah tu. Ni masuk 2 salah siapa ni? Ha? Masuk 2 salah siapa? 2 tu saya yang betul. Yang lagi 3 tu dia orang bagi arahan. Okey. Ada orang. Dua. Okey, saya boleh lah. Lulus lah. Satu peluru tu 1,000. Membazir lah. Takkan nak bagi 40. Ni baru 10 baru warm up tau. Okey, lagi. Alhamdulillah. Maksud dia dengar cakap saya lah, betul lah. Alhamdulillah. Dengar cakap tuan. Ha? Dengar cakap. Ini masuk ni. Oh, dengar masuk ah. Okey, yang penting masuk. Ini kira masuk dah. Saya. Okey ni. Nak juga ke? Saya. First time veteran tau. Alumni. Okey. Siapa yang cemerlang ni? Sini. Ni cemerlang gila Cemerlang. ni. Okey. Weh, headshot dia bagi. Steady. Maksud dia dengar nasihat saya dengan betul lah. Kan, saja. Saya kena dia. Lepas. Tarik. Pump. Jangan masa lepas tu lepas. Bila tarik, so kita kukuh. Tengah kejung lah. Okey, Miss Fiona ni dia ex-PLKN dengan Cik Nini yang sebelah tu pakai topi warna putih tu Kita nak tengok ex-alumni kena ke tidak. Tipu kan? Alumni PLKN ni. Tak payah kali kena cuba.